Bulan Ramadan, para isteri, para wanita sekalian, kalau betul nak dapat syurga sekeluarga dan diharamkan neraka, jauh daripada neraka, para wanita kena mana sampai lupa nak baca doa, dan belum terlambat lagi. Kita baca sama-sama, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu, pintu kebaikanmu, pintu rezekimu, pintu pengampunanmu, pintu kasih sayangmu, pintu-pintu syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Okey, sekarang adab seterusnya niat i'tikaf bosabona. Niat i'tikaf ni, ibadah i'tikaf sangat besar. Saya nak kobar ni. Dan kalau orang Terengganu dia sebut kabur. Kalau kami orang Terengganu bila cakap nak kabur sebenda ni, kalau orang Negeri, saya nak kobar. Saya nak kobar ni, ada satu benda ni nak kobar. Orang Terengganu, saya nak kabur. Sebenarnya semua asal perkataan bahasa Arab. Khabar. Khabar itu daripada bahasa Arab. Bahasa Arab. Khabar. Jadi orang Negeri kobar. Orang Terengganu kabur. Ini hasil. Sebab tu Dan lagi saya ni nak menetap Negeri Sembilan. Ada banyak persamaan juga. Ada lah persamaan dah berbelik dari lidah ni. Okey, subhanallah. Jadi nak sebutnya bila kita doa tu tadi, niat dulu i'tikaf ya semua, lintaskan dalam hati. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Masjid Diraja Tuanku Munawir Seri Menanti Negeri Sembilan. Panjang benar kan? Sebenarnya tak sebut nama masjid pun tak apa, yang penting lintasan hati sahaja aku niat i'tikaf. Bahkan niat i'tikaf boleh diniatkan waktu solat. Contoh kita ni datang dalam beg, imam dah mula dah, kita pun berkoja-koja masuk imam dalam semayang terlintas. Saya tak niat lagi i'tikaf ni. Boleh niat i'tikaf ketika solat. Itu mazhab Syafi'i kita, tak ada masalah. Sebab pahala i'tikaf sangat besar. Setiap apa yang kita buat dalam masjid ni, ketika kita duduklah menyandar, duk faham sampai terlebih faham, angguk. Dan ustazah tak tanya faham ke tidak, dia terus mengangguk. Dan dia tak mengangguk bila wallahu alam baru berhenti mengangguk. Dah habis baru sedar kan. Tapi nak sebutnya subhanallah, pahala i'tikaf ni membuatkan segala apa yang kita buat, selagi mana tak campur maksiat di rumah Allah, semua dapat pahala. Walaupun kita tertidur sekalipun. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang i'tikaf pada satu hari, satu malam, maksudnya i'tikaf dalam satu hari satu malam, bermalamlah di masjid ni. Dia ngantuk, dia tidur, lepas tu bangun sambung zikir, ngantuk lagi, tidur, lepas tu dia sambung baca Quran, ngantuk, dia sambung baca Quran, ngantuk lagi, tidur. Tapi semuanya dibuat di masjid. Lebih kurang dalam 24 jam lah, satu hari satu malam. Bulan Ramadan, para isteri, para wanita sekalian, kalau betul nak dapat syurga sekeluarga dan diharamkan neraka, jauh daripada neraka, para wanita kena support isteri. Para wanita sebut isteri. Para isteri kena support suami. Bang, awak pergilah bermalam satu hari di Masjid Tuanku Munawir tu. Saya dengar memang ada tu buat i'tikaf tu. Siapa ada sekali makan berbuka, siapa ada lagi untuk bersahur. Malam tu ada qiyamul-lail. Tak apalah kalau awak tak selera makan, saya masak, saya pergi hantar. Sebab isteri yang bantu, support, bagi sokongan, bagi motivasi, sampai suami boleh buat, dia akan dapat sama tanpa kurang sedikit pun pahala. Padahal dia duduk kat rumah, dia tidur atas tilam, suami tidur atas toto. Contohlah. Tapi dia tetap dapat. Sebab itu hadis Nabi, barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan
dia akan dapat pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun. Yang buat pun dapat pahala penuh, yang menganjurkan pun dapat pahala penuh. Ini berlaku juga pada zaman Nabi SAW ketika seorang wanita bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, untunglah pada suami yang boleh pergi ke medan perang. Mereka dijanjikan syahid, mereka dapat pahala yang begitu besar. Macam mana dengan kami ni? Kami para wanita ni tak dibenarkan, kami kalau nak pergi perang juga ni." Para wanita di zaman Nabi sangat berani. Mereka tak takut dihunus pedang. Kita tengok pedang pun dah takut. Kalau ada orang buka pedang, seriau tajam sangat, tutup. Tapi pada zaman tersebut, mereka semua berkorban-korban nak dapat syahid. Semua nak mati di medan perang. Lalu Nabi menyebutkan, kamu yang menyediakan bekalan untuk suami kamu. Siapkan pakaiannya mungkin, siapkan makanannya mungkin, lap-lap ataupun asah pedang ke, kamu mendapat apa jua pahala atau ganjaran yang suami kamu buat. Subhanallah. Jadi kita dah mula dah ni masuk campur tentang keluarga syurga dan juga Ramadan yang bakal tiba beberapa hari lagi. Jadi alhamdulillah kita dah ni i'tikaf, kita dah baca doa supaya rahman Allah dibuka. Sebab itu bila baca doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Jadi yang kita melangkah masuk tadi tu, kaki kita bukan melangkah masuk ke pintu masjid semata-mata, tapi kita melangkah masuk ke pintu rahmat Allah. Apa maksud rahmat? Apa sahaja yang kita mahu dan apa sahaja yang kita perlu, semua itu termasuk rahmat. Apa yang kita mahu? Bahagia, sehat, rezeki, anak yang baik. Lagi? Omeh. Oh, perempuan nak omeh kan? Golang, rantai, cincin. Apa lagi anak? Suami romantik. Dapat tak suami romantik? Dapat sekali-sekala, setahun sekali Ustazah dapat. Tak apalah. Jadi isteri yang penyejuk hati. Betul tak orang lelaki? Betul, sedih. Dia betul tu kat sendu macam sedih, macam betul. Gitu. Dia macam meluah perasaan. Dia nak wajah isteri tu kalau pandang sejuk, hati memandang. Tapi tuan-tuan Haji dapat tak isteri yang sejuk mata memandang? Dia yang jauh. Tengok orang perempuan, perasan betul perempuan ni kan. Saya tanya orang lelaki, Tuan Haji dapat tak isteri yang sejuk mata memandang? Ya, dapat. Macam mana? Payah nak korban. Payah dapat. Payah omeh. Tengoklah tu. Orang perempuan jawab, YB nak dengar kau? Apa perempuan jawab? Tak apalah, tak dapat pun payah omeh. Payah 7-11 pun tak apa. Subhanallah. Bahaya YB ni kan. Kita kena carilah. Kita kena cari isteri dia. Nak tanya macam mana. Tuan Haji kat belakang kat tiang tu dapat belum? Kena cari yang baru Tuan Haji pun. Tuan Haji dapat tak isteri sejuk mata memandang? Tak dapat? Itu suami siapa berani tu. Saya rasa yang jawab tak tu orang rumah dia tak datang tu. Betul kan? Kalau orang rumah dia datang, dia takkan cakap tak tu kan. Ataupun itulah alasan dia nak nambah. Okey. Tak ada, kau nak jawab. Tolonglah Tuan Haji, dapat tak isteri yang sejuk mata memandang? Isteri sekarang tu sejuk tak? Dapat. Masya Allah. Okeylah, setelah didesak-desak cakap dapat. Sebab malah dah nak layan Ustazah. Orang perempuan agak-agak kita ni bila suami tengok sejuk ke panas ke suam-suam. Riau nak pandang muka bini. Kalau pandang kan salah, tak pandang pun salah. Kalau masa dia bebel lagi seorang nak tengok. Allahu Akbar. Tetapi apa yang saya tanya ni benda pentingnya, bukan benda main-mainnya. Sebab ini disebut dalam hadis Nabi.
Sampai Nabi sebut, tahukah kamu apakah harta yang paling berharga bagi kamu? Masa ni Nabi tengok ramai ni orang lelaki sibuk kumpul harta. Harta benda lah, mungkin pertanian, mungkin peternakan, sibuk sahabat-sahabat Nabi ni berniaga apa semua ni. Lalu Nabi pun bertanya, wahai para sahabat, dan apabila kamu meninggalkannya, kamu pergi musafir dan sebagainya, dia menjaga maruah dirinya dan harta kamu. Dan apabila kamu menyuruhnya sesuatu, mereka taat kepada perintah kamu. 3 ni yang Nabi sebut ni, ciri-ciri isteri yang soleha. Inilah harta yang paling berharga. Bila memandang wajahnya, sojok hati. Bila ditinggalkan, pandai jaga maruah diri. Bukan bila suami keluar hore kan, lepas tu dia pun buatlah video pelik-pelik, joget-joget ramai mana hari ni isteri kan. Lepas tu dia pula buka lah grup itu grup ini, mengumpet lah pula laki tak pandai jaga maruah diri dan maruah keluarga. Kemudian ketiga, bila diminta sesuatu yang tidak bertentang syariat, maka dia taat. Jadi senang ke susah ni nak jadi isteri yang mempunyai wajah penyejuk hati? Pernah tak seumur hidup kita berjaya daripada pagi sampai tutup mata wajah tu senyum? Pernah tak berjaya satu hari? Tak dapat? Tak dapat. Dia dah niat pagi tu kan, hari ni nak jadi isteri solehah, nak senyum, apa pun jadi senyum. Pagi senyum, lepas makan sarapan senyum lagi, sampai ke telinga lagi, tiba dia tak basuh pinggan dia makan, senyum tu jadi separuh, mula dah memokek. Pinggan siapa lah ni? Padahal kek rumah ada dia dua tanya pula, takkan jiran sebelah mari makan pula kek rumah. Pinggan siapa tak basuh ni? Gitu kan. Plekat siapa bergulung ni Lepas tu kita cakap, dah nekat dah nak jadi isteri yang senyum. Tapi bukan senang, betul kan? Bukan senang. Sebab itu nak jadi ciri-ciri yang Nabi sebut itu bukan senang. Kerana cuaca rumah tangga ini dia sangat bergantung dengan cuaca emosi isteri. Tetapi emosi isteri pula banyak pula bergantung kepada suami. Jadi dua-dua kena main peranan. Suami kena pandai jaga hati isteri, isteri akan jaga hati semua. Dia akan jaga hati suami, jaga hati anak. Kalau isteri tu terplay out hati terkesot, habis terasa, anak-anak pun terasa. Semua rasa rumah tu mempetir, gibut, taufan semua ada. Betul tak? Kalau isteri terganggu emosi, sampai ke anak-anak pun penuh. Tapi kalau ayah terplay out perasaan, dia terkesot hati dia, tak ada, anak biasa. Sebab ayah memang macam tu, dia terkesot, dia tak terkesot sama. Dia makan macam biasa, dia tengok TV macam biasa, dia lepak macam biasa. Isteri je yang biasa berubah kalau dia sedih. Betul tak? Sebab itu dua-dua main peranan. Suami yang bijak, dia pandai jaga hati isteri supaya cuaca rumah tangga tenang, tak gibut, tak taufan, tak kilat sabung menyambung. Subhanallah. Baik, saya sebenarnya nak sebutkan juga, sebab bersama kita ada YB dan saya sangat terharu sebenarnya, sebab saya hari-hari turun ceramah merata. Sebulan adalah sekali YB akan turun sama. Maksudnya saya pergi masjid itu, masjid ini, dokek dan jauh. Sebab kita faham YB ni sangat sibuk. YB dia macam-macam sebenarnya jawatan dia. Yang berhormat ialah, yang berkhidmat, yang apa lagi? Yang buat kerja lagi, yang busy, semualah. Jadi tadi berbual sekejap dengan YB ni lebih kurang je umur dengan saya. Cuma YB muda sikit daripada saya setahun. Saya 42, YB 43. Padahal dia tua setahun dari saya kan. Tapi dia cakap saya muda sikit dari ustazah. Kita ngaku je lah, bagilah. Bukan selalu orang lelaki menang kan. Jadi kita pun tak tahu, takut YB masalah sikit dalam mengira. Kita kan YB
Itu yang saya nikah dengan suami saya. Dia belajar UTM. Orang ingat suami saya ustaz. Orang panggil dia ustaz. Dia terpaksa lah angguk dengan aku. Suami saya bidang chemical engineering. Dia master di UTM. Jadi dia pensyarah dulu pun dalam bidang dia lah. Jadi alhamdulillah encik suami pun hadir sama hari ni. Bila tahu YB turun, mana-mana penganjur kata ada YB turun, suami saya akan ikut. Sebab kita faham apabila YB sanggup turun bersama-sama dengan masyarakat, duduk dongar juga ceramah, menunjukkan YB ni dokek dengan masyarakat. Subhanallah, alhamdulillah. Atuk saya YB juga dulu sampai jadi Exco Negeri Terengganu. Jadi saya membesar dalam keluarga yang terlibat dengan politik pemerintahan. Jadi saya tahu macam mana sibuk jadi YB ni. Keluarga jadi nombor 10 kan jadi nombor 20. Janji dengan isteri nak bawa pergi makan lunch tu belum tentu lagi. Mungkin kali 10 baru jadi. Kan ada datang, kan ada orang meninggal kena pergi. Kan ada orang ini kena pergi. Jemputan tu hari tu yang ke 10 dah YB pergi. Lepas tu kocik hati YB tak makan pun. YB tu tak tahu nak letak mana dah. Kalau ada tong lain masuk senyap-senyap kan. Nak cakapnya bukan senang nak jaga hati. Dan kadang tu kita bukan YB tak nak jumpa, tapi dia orang yang ke-29 dah hari tu nak jumpa. Jadi begitulah. Tapi tak dapat jumpa, habis kita marah, kita kata YB sombong dan sebagainya. Jadi memang saya tengok kehidupan atuk saya, pak saudara saya pun ada jadi YB. Keluarga ni dah tolak tepi dah ni. Isteri anak-anak memang dah berkorban lama dah. Sebab apa? Dia dah jadi hak milik masyarakat. Jadi bila kita ada YB yang selalu turun bersama, hargailah. Dah lah dapat ustaz. Sebab itu ucapan lain macam kan. Belajar masih ustaz boleh ceramah, YB kita boleh ceramah kan. Jadi kita nak jemputlah YB kita datang ceramah dekat perkampungan Hijrah, insya-Allah.